Salam. Untuk usahawan halal Jabatan Agama Islam. Okey. Ada beberapa produk. Kita ada kuih bulan halal 9. Kita ada biskut-biskut. Kita ada tart nanas, biskut almond, biskut tiram. Kuih bulan halal kita ada 4 perisa, kacang hijau, durian, pandan dengan kacang merah. Satu RM3.5, promosi RM3.10 insya-Allah. Kita dah alhamdulillah dah 5 tahun kita buat kuih bulan. Sebab fardu kifayah lah, nak orang nak makan tak was-was. Dan kita buat harga rahmah bawah RM5 insya-Allah. So yang ni ada jual online tak bang? Ada online. Dia tu ada Ya, ya. Oh, nama dia ni? Yes, Amani Enterprise. Amani Enterprise. Yelah. Ni Aerol Farm ni ada di Tik Saleh ni. Tu Aerol Farm, FNSQ. Saleh Pot. Ya, Saleh Pot, tahu. Dia ada jual TikTok juga ni. Ni produk dia. Yes, this one. Nama dia Aerol, tapi nama apa je nama dia Saleh Pot. Saleh Pot je nama. Company dia Aerol. Aerol. Tuan punya produk yang mana? Bulan? Mantap. Alhamdulillah insya-Allah. Kami ni semua usahawan-usahawan di bawah usahawan Cottage Halal Negeri Sembilan. Di bawah Jabatan Agama Jabatan Awal Agama Islam Negeri Sembilan. Dia bantu usahawan-usahawan untuk dapatkan persegilan halal JKIM. Jadi kami bersyukur, terima kasih kepada jabatan kerana memberikan ruang dan peluang kepada usahawan-usahawan mikro tempatan untuk sama-sama kita dapatkan persegilan halal JKIM. Cantik. Bagus juga Kerajaan Negeri Sembilan mempunyai inisiatif ni. Dan tahun ini saya difahamkan tahun depan Kerajaan Negeri telah menuliskan cottage global. Saya belum dapat lagi butiran dia, tapi mungkin untuk pasaran luar negara lah. Cantik. Tuan memang buat kuih bulan tu saja Ya, kuih bulan dengan biskut chocolate chip kita ada. Cantik. Kita buat ni pun sebab fardu kifayah macam saya kata. 5 tahun kita dah buat, jadi orang nak makan tak puas-puas. Dan harga pun harga rahmah bawah RM5 insya-Allah. Alright. Ini usahawan lain ada lah. Cantik. Kat mana ni? Seremban Jaya. Seremban Jaya tuan. Masjid atas bukit tu. Masjid atas bukit tu? Masjid saya dah tinggal kat Rijal. Alright. Dah habis, belah sana dah habis dah belum? Dah. Sini je tinggal last. Lepas tu keluar corner. Round lah. Round jalan-jalan. Palo. Ya, betul Palo. Mantap. Semoga berjaya semua. Amin. Terima kasih bang. Cantik, setup cantik. Terima kasih insya-Allah. Jumpa lagi bang. Okey, baik. Bahulu Sendeng. Bahulu Sendeng ni kat Seremban tu, pergi jalan pantai tu kan? Nampak. Sekarang nak cari daun tu. Tahu tak apa. Dia sekarang kat mana ni? Mantin. Tradisi buat suka. Terima kasih. Ini kedah ni. Saya kalau bawa tapi lah orang tak berapa lagi baru hari pertama. So bahagian luar macam biasa, layout dia sama lah. Cuma dulu layout makanan dekat jalan raya sana, tapi dekat atas ni pun dah ada makanan dah. Bermakna pertambahan tapak penjaja lah. Uncle Nanas tu pun tak ada kan? So ni semua bahagian luar makanan lah. So yang kita tengok ni lah. Tak lah. Tak. So kita tunjuk sikit lah apa yang ada dekat sini. Ini abang tadi lah. Abang tadi tu. Abang adik tanam. Camai. Iyalah tu. Camai. Ya?
Oh. Thailand. Ni semua dia kacang. Ya. Makan buah terus bertenaga Makan buah, jogging, kulit licin. Ramping awet. Ramping. Aduh. Terus jadi ya. Kulit licin. Ya bang. Makan kerepek. Bukan saya bukan. So kalau tengok kat sini, rata-rata peniaga kawan saya banyak yang dah tak ada dah. Mungkin sibuk lah dengan urusan perniagaan dia orang kan. Mungkin dah tak fokus dekat sini lah. Sebab kadang-kadang kita berniaga ni bukan kita nak sangat expo. Mula-mula je. Tapi bila kita dah ada regular customer, produk kita dah stable lah. Biasanya kita dah kurang main expo. Saya cakap macam tu lah. Betul lah, berniaga ni macam saya cakap tadi lah. Risiko. Kena berani. Kita buka dulu, ada rezeki, boleh untung, alhamdulillah. Tak boleh untung, tak apa, kita cuba tempat lain pula. Macam itulah. Tengok ni, ramai orang berniaga. Papan balik premium The Malaysia Book of Record. Kecil je. Ada apa balik kah? Tak lah, betul lah ni. Ni lah dia. 3 pieces RM10. Hantu abang balik tak balik ni. Oh, hantu pocong. Hantu pocong. Pocong ke tak lepas kat mana tu? Tahun ni dia pindah. Hantu pocong. Di sekolah. Baju sekolah. So siapa-siapa nak beli baju sekolah boleh datang sini. Ramai orang beli tu Mungkin murah kot. Baju sekolah. Diskaun sehingga 30%. Deh. Nasi penyet. Oh ni kat Sendayan. Penyet pistol Tiara Sendayan. Okey, habis untuk hari ni. Kita nak pergi beli bunga lah sikit. Itu saja. Berjaya tawaf. Tapi bahagian makanan kita tak tawaf lah. Dia toke. Toke mengayau je lah kan. Bawa pun ambil air tadi. Toke mengayau. Aduh. So ni last lah kita beli pokok. Lepas tu kita balik. Okey, terima kasih kerana menonton. Siapa yang nak datang support, beli, bolehlah datang beli. So far harga saya tengok berpatutan lah. Walaupun kos-kos agak tinggi, tapi dia orang still jual harga yang berpatutan. So tempoh dia agak panjang. Korang boleh datang bila-bila sampai hujung tahun. Alright. Jumpa lagi di next video. Terima kasih. Jangan lupa follow, share, komen sikit-sikit. Okay, bagi tahu kawan-kawan. Assalamualaikum. Jumpa lagi di next video. Bye-bye.